Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton. Terima kasih kerana bersama kami dalam forum ilmiah ini. Hari ini, kita akan membincangkan satu isu yang sangat penting dan sangat mendapat perhatian, iaitu kekurangan guru berkualiti serta cabaran dalam pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Pendidikan awal adalah asas perkembangan kanak-kanak menyeluruh. Justeru, peranan guru berkualiti sangat penting untuk memastikan pembangunan kognitif, emosi dan sosial kanak-kanak berkembang dengan seimbang. Bersama saya hari ini, 4 orang panel jemputan yang akan memberikan pandangan masing-masing melalui pelbagai sudut. Panel pertama, bolehkah kamu menceritakan latar belakang dan situasi semasa berkaitan isu ini? Terima kasih moderator. Isu kekurangan guru berkualiti dalam sektor pendidikan awal kanak-kanak semakin meruncing. Berdasarkan laporan dari Melime pada November 2025, satu kajian telah mendedahkan bahawa pekerja dalam sektor penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak mengalami tekanan yang kerja yang tinggi, gaji yang rendah dan kurangnya sokongan emosi. Ramai dalam kalangan mereka mempertimbangkan untuk meninggalkan kerjaya ini. Dalam masa yang sama, kerajaan melalui Rancangan Malaysia yang ke-13 telah mencadangkan untuk menjadikan pendidikan prasekolah sebagai wajib kepada kanak-kanak berumur 5 tahun. Namun, tanpa tenaga pengajar yang berkualiti dan mencukupi, usaha ini mungkin akan mengalami banyak cabarannya. Pada pandangan panel kedua, apakah kesan terhadap perkembangan kanak-kanak? Kesan terhadap perkembangan kanak-kanak, guru prasekolah bukan sahaja bertanggungjawab mengajar, malah mereka memainkan peranan sebagai pendidik awal yang membentuk tingkah laku, kemahiran sosial dan pemikiran kanak-kanak. Jika guru tidak cukup latihan atau tidak mempunyai motivasi yang tinggi, mereka mungkin tidak dapat memberikan interaksi dan rangsangan pembelajaran yang diperlukan. Ini mengakibatkan perkembangan kanak-kanak menjadi tidak seimbang dan seterusnya memberi kesan kepada prestasi mereka di peringkat pendidikan seterusnya. Panel ketiga, apakah peranan dasar dan polisi dalam menangani isu ini? Peranan dasar dan polisi dalam mengenai isu ini ialah dasar dan polisi kerajaan dalam pendidikan awal sebenarnya sudah wujud, tetapi pelaksanaan masih belum menyeluruh. Contohnya, kurikulum standard prasekolah kebangsaan dan garis panduan profesionalisme guru ECCE telah diwujudkan. Namun, masalah seperti gaji rendah, tiada peluang kenaikan pangkat dan beban kerja yang tinggi menjadikan kerjaya ini kurang menarik. Kerajaan perlu menggubal dasar yang lebih realistik dan menyeluruh, contohnya memberikan elang khas, latihan berkala serta membuka lebih banyak peluang pembangunan kerjaya kepada guru-guru prasekolah. Panel keempat, apakah cadangan dan penambahbaikan bagi menangani isu ini? Saya bersetuju dengan semua pandangan yang dikongsikan sebentar tadi. Antara cadangan yang boleh dipertimbangkan ialah yang pertama, menambah baik skim gaji dan faedah ECCE supaya lebih kompetitif. Yang kedua, menawarkan latihan profesional dan pensijilan berkala kepada guru untuk meningkatkan kemahiran. Seterusnya, mengurangkan nisbah kanak-kanak kepada guru agar lebih fokus dan efektif. Selain itu, memberi sokongan emosi dan psikososial kepada guru untuk elakkan burnout.
Akhir sekali, meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan pendidikan awal dan menghargai peranan guru prasekolah. Terima kasih kepada semua panel atas pandangan dan cadangan yang sangat bernas. Jelaslah bahawa isu kekurangan guru berkualiti dalam pendidikan awal kanak-kanak adalah isu yang kompleks dan memerlukan penyelesaian menyeluruh daripada pelbagai pihak, termasuklah pihak kerajaan, institusi latihan, ibu bapa dan masyarakat umum. Jika pendidikan awal diurus dengan baik, kita bukan sahaja melahirkan pelajar yang cemerlang, tetapi juga insan yang seimbang dari segi emosi, sosial dan intelek. Sekian sahaja forum kami pada hari ini. Terima kasih kerana menonton.